Nama saya Muhammad Hadi Sufian. Position saya di FSM1 adalah Client Investment Specialist, dan kerja sebagai Client Investment Specialist ni adalah selalunya kita akan nolong kita punya klien-klien ataupun kita punya pelabur untuk mendapatkan informasi-informasi yang terkini dari untuk market ataupun daripada kita punya kumpulan research. Dan selain daripada itu, kita boleh tolong kita punya klien untuk construct portfolio yang suitable untuk klien punya risk tolerance dan juga tempoh pelaburan yang mereka aimkan. Ya. Okey, kalau untuk pelabur-pelabur yang baru bermula seperti macam beginner kan, selalunya saya sarankan untuk bermula dengan dana money market ataupun dana bond. Dana bond boleh diklasifikasi sebagai dana sukuk lah. Kenapa saya selalu recommend ni untuk new investor yang tak mahu risiko yang tinggi? Selalunya fund-fund money market dan fund bond ni dia memberikan pulangan yang konsisten dan juga dia act as sebagai capital preservation untuk money diorang lah. Jadi volatility dia sangat rendah, and dia punya pulangan dia boleh di-considered predictable. Tapi dia pulangan dia tidaklah setinggi seperti dana equity. Tapi selepas dah comfortable, dah selesa dengan dana-dana ini, kita boleh teruskan. Mungkin you nak cuba dana equity dekat Malaysia ataupun global. Ya. Sebabkan fund-fund ni dia dapat beri lebih kurang 3% ataupun 4% setahun. Saya rasa boleh disarankan sebagai inflation beta lah, disebabkan kita invest ni, kita punya melabur ni adalah untuk melawan inflasi, kadar inflasi di negara kita lebih kurang 2%. Okey, saya faham pandangannya, tapi tak semestinya dalam saya punya opinion, persepsi yang pulangan pelaburan patuh syariah ni rendah tak semestinya betul. Pulangan pelaburan selalunya bergantung kebanyakannya kepada asset class, sama ada asetnya invest dalam stocks ataupun bonds, equity ataupun bonds, dan juga market condition. Dua ni lebih banyak contribute kepada pulangan pelaburan tersebut. Tapi sebenarnya kalau nak tengokkan, patuh syariah ni adalah dia act sebagai filter untuk menyingkirkan company-company yang dalam kedudukan kewangan yang lemah. Jadi disebabkan itu, bila kita ada dana-dana yang cakap syariah compliant ataupun syariah fund atau Islamic fund, dia sebenarnya applykan filter untuk memilih company-company yang mengandungi yang ada kedudukan kewangan yang sihat, cash flow yang sihat, dan juga level debt yang sihat juga. Jadi disebabkan ini, sebenarnya pelaburan patuh syariah boleh memberikan pulangan yang sama ataupun even better daripada fund-fund yang konvensional, yang non-syariah compliant sebenarnya. Okey, kalau nak tengok kesilapan pelabur-pelabur yang saya selalu nampak, yang kebiasaannya adalah mereka suka chase untuk short term performance dalam pulangan jangka pendek untuk mendapatkan macam return yang cepatlah. Selalunya yang saya nampak, pelabur selalunya dia akan tengok produk-produk atau investment fund ataupun any stock ataupun ETF, dia akan tengok yang sudah memberi return yang tinggi setahun 2 tahun lepas. Jadi ini membuatkan expectation yang fund ni akan continue this performance daripada for this year and next year. So dia akan nak ride that momentum. Tapi selalunya pelabur ni dia akan beli at the top. Jadi tu yang buat mereka rugi. Jadi saya sarankan, daripada chasing short term return, tengok daripada tempoh yang lebih jauh, dan juga treat investment ni sebagai long term journey, bukan macam skim cepat kaya. Ya. Sebuah nasihat yang saya boleh bagi untuk pelabur-pelabur,
ataupun pelabur yang baru, saya rasa advice ni applicable boleh untuk kebanyakan pelabur adalah untuk mengamalkan prinsip delayed gratification. Delayed gratification di mana tak fokus dengan short term gain, short term return. Delayed gratification ni bukan sahaja kita boleh guna untuk investment, kita boleh guna juga untuk dalam kehidupan. Di mana kita just fokus kita punya proses, result akan datang insya-Allah dalam masa hadapan.